Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Okey, kali ini cikgu ingin bagi cadangan jawapan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 56. Jadi murid-murid bolehlah buka buku aktiviti masing-masing. Kita akan semak jawapan bersama-sama. Aktiviti 3. Baca dan bandingkan. Jadi murid perlu baca peta di atas ini, peta minda di atas ini, kemudian bandingkan. Okey. Tajuk rekreasi di air. Okey, sampan kayak. Kita perlu baca dan bandingkan antara sampan dan juga kayak. Apa bezanya dan apa persamaan kedua-dua ni. Okey, kita lihat sampan. Berat, diperbuat daripada kayu, boleh dinaiki lebih daripada seorang. Persamaan dia dengan kayak, perlu pakai jaket keselamatan, terapung apabila terbalik, perlukan pendayung. Okey, kayak ni pula ciri-cirinya ringan, diperbuat daripada gentian fiber, boleh dinaiki oleh dua orang. Okey, mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Persamaan sampan dan kayak. Okey, apa persamaan sampan dan kayak? Okey, nombor 1. Ini yang tengah-tengah ini, nampak dia gariskan. Dua-dua gariskan, perlu pakai jaket keselamatan. Okey, jadi itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, terapung apabila terbalik. Persamaan yang ketiga, perlukan pendayung. Okey, kita lihat kepada perbezaan. Okey, ini perbezaan sampan. Sampan ni apa? Berat. Diperbuat daripada kayu. Boleh dinaiki lebih daripada seorang. Okey, kita lihat pula perbezaan kayak. Apa ciri-ciri kayak? Okey, ringan. Diperbuat daripada gentian fiber. Dan ciri kayak yang terakhir, boleh dinaiki oleh dua orang. Okey, jadi kita dah isi tempat kosong ini dengan jawapan yang sesuai. Kita dah beritahu dah apa persamaan sampan dan kayak dan juga perbezaan di antara sampan dan kayak. Jadi murid bolehlah mula menyemak jawapan murid-murid sama ada sama dengan cikgu ataupun tidak. Jadi murid bolehlah betulkan ataupun buat pembetulan jika ada kesalahan. Okey, semoga video cikgu ini dapat membantu murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.